Pernah tak hidup kita rasa stuck? Bangun pagi, pergi kerja, balik rumah, scroll phone lepas tu tidur. Kadang-kadang tak mandi. Esok pun ulang benda yang sama. Hari jadi minggu, minggu jadi tahun. Dan tiba-tiba kita sedar, hidup kita tak banyak yang berubah sebab kita tak buat apa langsung. Masalahnya bukan sebab kita malas. Masalahnya sebab kita hidup tanpa arah, okey? Kita kebanyakan ikut orang lain, apa yang orang ni buat kita ikut tanpa berfikir. Itu matrix lah, matrix. Kita ikut tanpa kita berfikir sebab dari sekolah memang disettingkan macam tu. Kita ditrainkan supaya patuhlah ikut undang-undang, ikut skema jawapan yang betul supaya kita tak boleh buat salah. Sepatutnya dalam hidup ni kita kena buat salah sebagai manusia. Manusia tidak sempurna. Mood autopilot tu memang bahayalah, kita ikut flow kehidupan tanpa pernah tanya satu soalan penting. Apa sebenarnya yang kita nak dalam hidup ni? Jadi, mereka ikut apa orang ni buat. Macam saya cakap tadi. Ini saya tulis, saya cuma point out balik. Orang lain kerja, mereka pun kerja. Orang lain beli benda mahal, mereka pun beli benda mahal. Orang lain kerja lifestyle, mereka pun ikut juga. Tapi masalahnya, itu bukan hidup yang mereka pilih. Itu hidup yang mereka terikut-ikut. Itu konsep yang saya nak rungkaikan dekat sini. Kita diajak dari kecil, belajar, dapat kerja, cari duit, ulang sampai tua. Tapi tak pernah diajak macam mana kita nak bina kehidupan yang betul-betul kita nak, okey? Di mana kita bebas tanpa ikut arahan. Kita nak pergi tandas, okey, berapa pun tak apa. Nak bangun okey, berapa pun tak apa. Nak pergi mana pun tak ada masalah. Nak minta cuti tak perlu sebab kita dah bebas. Sebab tu ramai orang umur 30 dia pening. Umur 40 dia penat. Umur 50 dia menyesal dah. Sebab dia terlambat. Bukan sebab gagal. Tapi sebab tak pernah design kehidupan yang mereka nak. Okay? Ramai orang fikir kalau nak ubah hidup ni, mereka perlukan lebih duit, lebih peluang, lebih motivasi. Tapi sebenarnya yang mereka perlukan adalah cuma satu benda ni, kesedaran. Sedarkan diri bahawa hidup anda sekarang adalah hasil keputusan yang kita buat sebelum ni. Okay? Kalau nak hidup yang berbeza, kita kena buat satu keputusan yang berbeza daripada sebelum ni. Kalau kita buat benda sama, hasil masih sama. Okay? Perubahan hidup sebenarnya tak datang daripada langkah yang besar pun sebenarnya. Dia bermula daripada langkah kecil yang konsisten. Okay? Bangun 1 jam lebih awal, kurangkan scroll sosial media, gunakan masa untuk belajar skill baru. Jaga kesihatan dan yang paling penting, mula bisnes ataupun mula bina sesuatu untuk masa depan kita. Okay? Sebab kehidupan luar biasa tak datang dari nasib. Ia datang daripada tindakan kecil yang kita buat setiap hari. Kalau anda tunggu, memang tak akan dapatlah benda tu. So, tak perlu tunggu masa yang sempurna. Sebab masa yang sempurna tak akan datang pun. Secara realitinya memang macam tu. Kalau kita tunggu cukup duit, cukup masa, cukup yakin, kita akan tunggu sampai tua. Sebab kita takkan tahu selagi kita tak melangkah, tak mencuba. Kita mencuba dulu baru nampak. Orang yang berjaya takkan tunggu masa yang sesuai, okay? Dia takkan tunggu dia bersedia baru dia buat. Tak. Dia mulakan benda yang apa yang dia ada dulu. Dia tak tunggu perfect pun dia terus buat. Bayangkan 5 tahun dari sekarang lah. Itu yang boleh lebih baik lah, long term goal. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, hidup kita masih sama, atau yang kedua, hidup kita akan berubah sepenuhnya. Bezanya bukan nasib. Bezanya adalah keputusan kecil yang kita buat hari ini. So sekarang, soalan yang sebenar bukan bolehkah aku ubah hidup? Soalannya cuma satu, okey? Kau kena mula atau kau kena tunggu lagi? Itulah kena tanya kat diri kita. So, dekat sini, kalau berminat dengan video ni, boleh share dengan kawan ataupun tulis komen apa pendapat anda tentang kejayaan. Okay? Boleh tulis share di ruangan komen. Let's go.